makan samsil ke angkara. Okay. Hari kita pergi tempat biasa lagi lah. So before ni kita dah pernah datang sini masa bulan 2 tu, masa cuti tahun Cina. So sekarang ni kita repeat lagi, kemana lagi? Kalau bukan ke Pulau Pangkor. Alright, jom. Sekarang ni dalam pukul 11. Tiket pun dalam pukul 12.30 macam tu. Okay, let's go. Pulau Pangkor. So minggu ni memang ramai, memang crowded gila kat sini. Memang ramai. Okay lah, kita just santai je. Let's go. Okay guys, okay. Macam biasa bila sampai sini, kalau saya lah sampai sini dulu, sampai kat sini je, kita singgah beli coklat dulu untuk nak buat kudapan dulu kan, untuk kita makan sepanjang perjalanan kat sini ke kan, santai. So dah beli coklat apa semua, baru kita ambil motor. Okay, jom. Tu lah, duty free. Duty free. Tapi sekarang tengah ada promotion tau. Cukup lain. Beli 2 pun cuma 1. Masuk padas. Makan ya. Okey, biasa. Sayur. Ayam. Sekarang kita makan dulu dengan pemandangan tepi laut. Syadu. Okey, sekarang kita berada dekat kawasan dekat Teluk Nipah. Hari ni kita try minum coconut shake di Teluk Nipah. Contoh sewa tu. Ni nama kedai dia. Naik. Kepala. Kelapa. Bukan kepala, kelapa. Air kelapa. Saya tak nak air kepala. Saya tak nak air kepala. Kita berjalan di sekitar kawasan Teluk Nipah macam biasa. Ada gerai-gerai, buat jual-jualan. Macam ni lah. Tapi kami datang ni memang crowded, penuh. Memang nyaman. Okey, okey. Habis. Gambar kecil. Video. Sekarang kita berada dekat kedai Nurul, dekat kampung Yusof ke apa.
Ini adalah cucu udang. So mereka kat sini cucu udangnya I know. disaluti dengan kuah Lagi kita balik ni. kacang. Papa. Baru boleh nugget. No junk food lah, right? No junk food. Banyak kan. Ambil gambar soda, lepas tu dekat dia asyik makan je makan. Mama ada buat masak mama. Mana ni? Mana ais batu? Tak jumpa ais batu. Apa bagi dulu? Alright, stop. Goreng ni nak kau bakar. Ini dia laksa. Dia laksa. Habis. Macam laksa pin ni macam. Nak lagi air tak? Air lagi? Air apa? Air kosong ke air teh? Bagi air sikit. Wah, bukan habis pun awet. Bagi sikit air tarik. Okey, sekarang kita berada di Kapangku hari kedua. Kita just santai sahaja dekat sini. Sudah bergambar. Dah satu. Apa best shot? Memang shot. Memang shot. Laut ke laut. Lain lah. Dia tak lari. Jangan marah. Macam kuah mi laksa ke apa? Weh, apa benda? Okey, sekarang kita berada dekat di Pasir Boga. Hello. Pasir Boga. Sekarang kita berada dekat Pasir Boga dekat Pulau Bangko. Inilah keindahan suasana dekat Teluk Boga. Okay. Gila, kita santai je kat sini kan. Memang seronok. Tengok. Air dia jenis. Ada. Serja sini. Boleh lah kat sini kan. Layan-layan. Oh. Akil berapa Akil? Ih. Dan Harip main buayan. Maksud dia. Dengan mama dia. Burung. Tu bukan burung kakak tua. Cakap. Kita apa?
Biasanya apa nak tengok apa sunset kan kat sini. Kat sini ada apa viewpoint untuk ambil gambar paling sesuai masa musim pula. Pada waktu sunset lah kat sini. Viewpoint dia korang akan nampak kat sini. Belakang ni betul. Viewpoint. Tapi sebabkan tu lah. Sebabkan ada satu tempat yang boleh nampak sebabkan ni pokok-pokok dia. Dia menutupi view. Itulah harap jabatan majlis Pulau Panggung ni boleh kot bagi terbang sikit kan, boleh nampak view apa semua kan. Sependapat je lah kan. Ni betul kat sana. Jangan layan. Let's go. Dari last kali. Ya, jalan ke hadapan. Dan hasil perikanan LKM. Ya ke? Jom lah kita masuk dalam. Okey, putih. Ni lah sotong. Oi. Ada ikan kat sini? Lempeng kelapa? Lempeng kelapa. Itu tak? Dia cuma air. Ya. Kita dah sampai dekat Pekan Pangkor. Kita nak return motor lah. Penat seharian cik. Seharian. Ini trip trip paling singkat yang kita pergi ke Pangkor. So itu sajalah. Harap enjoy je lah. Ada rezeki kita datang lagi. Ya, okay, bye. Pukul 5.20 masa untuk balik. Balik. Cuti pun dah tamat. Cuti pun dah habis. So kita dah balik. Lepas tu kita baliklah ke sarang. Oi.